Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Mrs. Voice Podcast, platform diskusi pemangkin generasi. Tempat di mana kita borak-borak santai sambil mendengar cerita, idea dan inspirasi daripada warga sekolah sendiri. Okey, sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Hadif Izzat bin Darus selaku hos anda pada hari ini. Bersama kita pada hari ini ialah seorang insan yang banyak mengubah wajah sekolah kita, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Melur. Tidak lain dan tidak bukan, iaitu Tuan Pengetua, Encik Muhammad Azizi bin Nik Muhammad. Beliau merupakan insan yang telah banyak berjasa dalam membangunkan fizikal sekolah ini, khususnya di tempat kita melakukan podcast sekarang, iaitu di Pusat Sumber Sekolah, yang baru saja dinaik taraf atas hasil sokongan dan usaha Tuan Pengetua. Terima kasih Tuan Pengetua. Okey, saya ada beberapa soalan yang hendak ditanyakan kepada Tuan Pengetua. Boleh kita mulakan? Boleh. Okey, soalan yang pertama, apakah visi utama Tuan Pengetua dalam membangunkan fizikal sekolah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Hadif Izzat. Hadif selaku perantara lah untuk podcast pada hari ini. Lebih dahulu saya mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada tim MySS TV, KSS dan SMK Melor kerana telah melangkah setapak lagi dalam dunia digital pendidikan dengan mewujudkan MySS TV Voice Podcast untuk SMK Melor tahun 2026. Berbalik kepada persoalan tadi Ananda, pada khemah saya, visi utama pembangunan fizikal sekolah ini ialah untuk mewujudkan persekitaran yang kondusif, selamat dan juga untuk mesra digunakan oleh semua warga sekolah. Kemudahan bangunan serta prasarana yang baik akan memberi kesan langsung pada emosi, motivasi dan juga disiplin murid serta gerak kerja para guru. Murid akan lebih fokus berada di sekolah. Guru-guru akan lebih seronok, akan lebih selesa mengajar dan lebih fokus kepada pembelajaran dalam kelas-kelasnya. Bila guru selesa mengajar, kualiti PDP akan lebih berkesan dan impaknya kepada kepenjaran murid bermula daripada menengah rendah sehinggalah pada menengah atas. Di samping itu, saya juga mahu sekolah ini menjadi sebuah tempat yang membanggakan. Bukan saja untuk warga sekolah, malah juga untuk ibu bapa, komuniti setempat dan juga stakeholder yang bersama-sama bekerja sama untuk membangunkan SMK Melor ini. Di samping itu, sekolah yang fizikalnya terurus mencerminkan pengurusan yang berkesan dan budaya kerja yang cukup positif untuk lebih mengembirakan dan lebih menselesakan semua warga sekolah berada di sekolah, baik semasa proses belajar dan mengajar secara langsung ataupun dalam aspek-aspek gerakan lainnya. Terima kasih. Okay. Oh, kiranya visi utama Tuan Pengetua dalam membangunkan fizikal sekolah ini ialah untuk memberi keselesaan kepada warga sekolah. Ya. Okay, faham. Kita teruskan kepada soalan yang kedua pula. Boleh saya tanya tak, apa yang mendorong Tuan Pengetua untuk fokus dalam membangunkan prasarana sekolah ini? Terima kasih Nanda. Fokus saya setelah saya datang ke SMK Melor pertengahan tahun, iaitu pada akhir April 2025, maka sudah tentunya saya melihat pelbagai aspek termasuklah dalam keperluan sebenar warga sekolah, terutamanya murid dan guru, demi keselesaan bekerja dan juga pelajar untuk tahun 2025 dan seterusnya. Apabila saya melihat beberapa lokasi ataupun tempat ataupun bilik-bilik yang sudah uzur
berlaku kerosakan yang perlu kita buat penambahbaikan, perlu kita selenggara, dan rasanya ada yang tak sesuai lagi untuk digunakan oleh para pelajar dan juga guru dalam keadaan yang selesa, maka kita cuba mengambil satu langkah dan saya mengambil tanggungjawab lah untuk bertindak, bukan saja lihat dan tunggu semata-mata, tapi saya cuba mencari contohlah, contohnya apabila saya masuk ke perpustakaan atau PSS ini, saya dapati, saya melihat kerosakan-kerosakan yang berlaku di PSS, terutamanya jubin lantai ataupun mozaik yang hampir keseluruhan sudah tercabut, yang saya difahamkan sudah agak lama, dan perlu kita tangani, perlu kita selenggara secepat mungkin. Bukan apa, untuk keselesaan semua warga, terutamanya para murid lah, untuk masuk ke PSS, untuk akses buku-buku, untuk belajar, untuk berbincang, dan apa sajalah benda-benda ataupun urusan yang berkaitan dengan PDP, sama ada bersama guru ataupun bersama-sama pelajar itu sendiri. Maka saya bersama tim pengurusan sekolah lah, bersama pentadbir yang disebut sebagai G9 untuk SMK Melo ini, kita berbincang, berfikir, mencari jalan bagaimana cara untuk menangani. Kalau boleh kita nak buat secepat mungkin, sebab melihatkan kondisi PSS lah yang kita rujuk yang perlu kita tangani segera untuk keselesaan dan kemudahan para warga sekolah. Maka oleh itu kami berusaha mencari bantuanlah daripada, bukan saya dengan KPM ataupun jabatan, tapi kita juga bersama-sama dengan PIBG dan dengan agensi-agensi kerajaan lain. Dan selepas itu kita mendapat sedikit sumbangan daripada Yapim, tapi sumbangan tersebut tidak memadai lah untuk kita menukar ataupun baik pulih jubin ataupun mozaik secara keseluruhan. Oleh itu saya mengambil keputusan untuk membuat permohonan kepada bahagian Pendidikan Islam, kemudian Pendidikan Malaysia, untuk membuat penyelenggaraan, dan akhirnya alhamdulillah mana permohonan kita itu diluluskan, dan dengan sesegera mungkin kita telah melaksanakan kerja-kerja proses penyelenggaraan dan baik pulih prasarana di PSS sehingga secara keseluruhan lantai mozaik ataupun jubin telah selesai kita ganti dengan jubin yang baru, alhamdulillah. Okey. Dan itu saya juga percaya bahawasanya pendidikan abad 21 memerlukan sokongan fizikal lah, yang seiring seperti bilik darjah yang kondusif, kemudian ICT, ruang pembelajaran yang fleksibel, dan juga persekitaran yang bersih dan selamat. Apa yang lebih penting, kita berpegang, saya sentiasa berpegang pada prinsip bahawa setiap penambahbaikan boleh memberi impak besar lah kepada keberhasilan sekolah. Kalau kita baiki, kalau kita boleh selenggara sedikit demi sedikit, insya-Allah lama-kelamaan segala kekurangan dan ketidakselesaan yang dihadapi oleh sekolah, oleh para murid, oleh para guru dan warga sekolah dapat kita atasi demi untuk memberi satu ruang pembelajaran dan ruang kerja yang selesa untuk semua warga. Terima kasih. Terima kasih lagi kepada Tuan Pengetua kerana sentiasa memastikan para guru dan para pelajar mendapat persekitaran yang bersih serta selesa. Okey, soalan yang ketiga pula. Okey, baik. Dalam banyak-banyak pembangunan fizikal yang telah dilakukan, apa pembangunan yang manakah yang memberi impak besar kepada warga sekolah? Banyak soalan Ya, Nanda. Kalau cakap tentang penambahbaikan, tentang penyelenggaraan, tentang pembaikian dan juga cabaran-cabaran, sudah tentunya dia merupakan dua perkara yang sentiasa ada lah di mana-mana institusi pun. Dan kalau dikira dalam tempoh setengah tahun lah
saya menerajui sekolah ini, saya bersama-sama barisan mentadbir dan juga semua guru, kita telah berjayalah membuat penambahbaikan penyelenggaraan baik pulih beberapa tempat dengan menggunakan peruntukan daripada Bahagian Berkaitan Islam, KBM, antaranya lah apabila kita melihat sistem air, kemudahan air di sekolah yang sentiasa mengalami gangguan, maka kita mohon untuk penggantian tangki air dan semua sistem piping lah yang berkaitan dengan air, sama ada untuk akses di sekolah atau di asrama. Yang kedua, kita melihat yang besar-besar Yang kedua, PSS lah yang kita lihat perlu kita tangani segera. Maka kita juga membuat penyelenggaraan secepat mungkin di PSS, di mana yang kita lihat sekarang ini alhamdulillah maknanya selesa dan kondusif lah untuk digunakan oleh semua warga sekolah. Selepas itu saya juga melihat keperluan untuk kita baik pulih paket floor di dewan sekolah yang mana rosak, yang yang telah cala dan sebagainya. Maka kita juga membuat penggantian lah dan kita bersihkan balik sehingga menyebabkan anak-anak kita yang menduduki peperiksaan SPM yang di dewan tersebut boleh berada dalam keadaan selesa dan cantik lah. Seterusnya di foyer dewan kita telah baik pulih ataupun buat penambahan dengan memasang jubin lantai yang baru atau mozaik yang baru untuk lebih menceriakan lagi dewan sekolah kita. Kemudian di asrama, peralatan yang rosak yang perlu kita gantikan. Di samping kita menceriakan asrama, juga untuk keselesaan para penghuni dan selebihnya menarik pelajar-pelajar lain yang belum lagi penghuni asrama untuk juga memohon menjadi penghuni asrama. Jadi kita sentiasa melihat keperluan yang di asrama supaya anak-anak kita selesa di asrama, sama ada siang ataupun malam. Seterusnya melihat kepada akses jalur lebar lah, internet di sekolah. Kadang-kadang kita mengalami juga kekurangan ataupun gangguan liputan internet. Jadi kita cuba buat penambahan dengan bantuan tim ICT PBD Kota Baru dengan memasang dan menariklah menambah akses jalur lebar internet di sekolah. Walaupun kita belum berjaya secara keseluruhan, tapi alhamdulillah menampakkan satu hasil kerja yang baik dan liputan internet di sekolah kita sekarang ini sudah boleh diakses di pelbagai sudut. Seterusnya kita melihat juga kepada di tatanan ilmu, tempat perhimpunan harian. Kita juga melihat perlu penambahbaikan keceriaan dan kita buat sedikit dengan peruntukan yang ada. Lepas itu kita ganti juga jubin lantai atau mozaik di bilik kaunseling untuk selesaan dan keceriaan kaunselor dan juga para pelajar yang akan masuk ke bilik kaunseling, yang akan bersama-sama dengan kaunselor, menerima nasihat, bimbingan dan sebagainya. Jadi alhamdulillah kita lihat beberapa tempat yang kita buat penyelenggaraan dan juga penambahbaikan dalam bentuk kemudahan prasarana, insya-Allah alhamdulillah selesai dan digunakan dengan sebaik mungkin oleh semua warga sekolah. Itu juga beberapa tempat seperti struktur siling di bangunan akademik, bangunan di blok pejabat pentadbiran yang agak uzur, kita juga gantikan. Kita risau sekiranya perkara-perkara tersebut tidak kita ambil perhatian dan tindakan yang segera akan mengakibatkan ketidakselesaan ataupun kecederaan lah kalau berlaku sedikit kerosakan ataupun jatuh siling atau sebagainya, dibimbangi berlaku kecederaan sama ada kepada murid ataupun kepada guru itu sendiri.
Dan kekangan memanglah kita menghadapi pelbagai tekangan lah dalam dan cabaran dalam pengurusan. Tapi insya-Allah lah kita boleh tanganinya. Boleh saya tanya Tuan, dalam banyak-banyak pembangunan fizikal yang telah dilakukan, cabaran apa yang paling besar Tuan hadapi? Terima kasih. Lagi banyak soalan ya. Uh, Dalam kita mengurus suatu organisasi dalam konteks sekolah, SMK bila kita sekarang ini, dan mana-mana organisasi, kita percaya bahawasanya pastinya ada halangan, cubaan, cabaran dan sebagainya. Dan untuk dalam tempoh hampir tak sampai setahun ya, saya melihat cabaran pengurusan sekolah, khasnya yang melibatkan pembangunan prasarana, struktur fizikal dan sebagainya. Kita sebenarnya yang utama adalah dari segi kos lah, dari segi peruntukan ataupun dana lah. Peruntukan untuk kita baik pulih, untuk selenggara dan untuk kita buat kerja-kerja yang berkaitan, memanglah dia memerlukan sumber dana yang besar. Jadi pihak sekolah tak mampu, para guru tak mampu. Jadi oleh itu benda-benda beginilah yang kita sentiasa panjangkan kepada jabatan supaya mereka boleh lihat dan beri bantuan lah kepada pihak sekolah kita untuk kita menyelesaikan pelbagai masalah yang kita hadapi. Di samping itu kekangan masa untuk kita laksanakan kerja-kerja dan juga sumber manusia dengan kita punya staff KBK yang hanya ada 7 orang, di sekolah ada 4, asrama ada 3, dan sumber manusia guru yang ialah sibuk dengan akses pembelajaran. Jadi kadang-kadang kita menghadapi kekangan lah untuk kita membuat penambahbaikan sendiri yang kecil-kecil. Jadi apabila ada peruntukan dana daripada jawatan atau kementerian, maka memudahkan urusan sekolah lah. Sebab penambahbaikan penganggaran akan dilakukan oleh kontraktor yang dilantik. Dan juga tidak semua perancangan dapat dilaksanakan secara serentak. Jadi kita perlu bijaklah menyusun keutamaan, dan itu cabaran untuk kita mengubah minda manusia, sama ada murid atau guru, untuk sama-sama rasa tanggungjawab menjaga peralatan sekolah, menjaga kemudahan sekolah pun merupakan cabaran. Terutamanya murid-murid lah yang kadang-kadang merosakkan pintu, tandas, cermin dan sebagainya, yang merupakan walaupun perkara itu biasa, tapi juga merupakan cabaran lah kepada kami dalam mengurus dan juga dalam memastikan anak-anak terutamanya tidak melakukan perkara-perkara yang menyebabkan berlaku kerosakan kepada kemudahan fizikal di sekolah. Dan alhamdulillah di SMK Melot ini saya melihat unsur-unsur tersebut tidaklah ketara. Maknanya sebab murid-murid sini adalah murid-murid yang terpilih, yang pelajar, yang cerdik, yang juga mempunyai perwatakan peribadi yang baik. Jadi oleh itu alhamdulillah, maknanya kita tidak menghadapi cabaran yang besar dalam aspek kerosakan yang dilakukan oleh murid-murid. Walaupun ada, tapi dia punya persentage kecil saja. Dan alhamdulillah dengan kerjasama semua guru, PIBG yang sentiasa menyokong, PIBKS, dan orang-orang persendirian, alhamdulillah. Maknanya kita boleh mengurus sekolah, kita boleh mengatasi cabaran step by step lah, sedikit demi sedikit, dan alhamdulillah mana kita melihat ada penambahbaikan dari semasa ke semasa. Terima kasih. Banyak juga ya cabaran yang dihadapi Tuan Pengetua. Okey, saya ada 2 soalan lagi. Okay. Kita teruskan kepada soalan yang kelima. Apakah perancangan Tuan dalam membangunkan fizikal sekolah ini pada masa hadapan? Oh, terima kasih Nanda. Kalau
kalau tanyalah soalan untuk perancangan masa hadapan, untuk masa-masa seterusnya dan tahun-tahun berikutnya, memang kita mempunyai satu perancangan yang cukup panjang lah. Terutamanya dengan slogan baru yang saya lancar pada penghujung tahun 2025, iaitu memacu kegemilangan bersama-sama ilmu dan adab. Okey. Jadi maka dalam aspek perancangan bangunan sekolah, kita bukan hanya merancang untuk membuat penambahbaikan dalam aspek prasarana ataupun kemudahan peralatan, tapi kita juga yang lebih penting, yang lebih utama ialah dalam aspek pembangunan murid-murid itu sendiri. Kita mahu melahirkan anak-anak SMK Imlo ini yang bukan sahaja cerdik, tapi selebihnya mempunyai akhlak yang mulia, nilai peribadi yang luhur, yang disebutlah sebagai mempunyai karamah insaniah yang tinggi dan mempunyai karakter Luqmani lah, mana yang disebut oleh yang Hormat Menteri. Jadi rancangan tersebut memerlukan satu sokongan, satu gerak kerja yang bersepadu, baik di kalangan para pentadbir, para guru, murid-murid, dan juga yang penting juga adalah sokongan dan juga kerjasama daripada PABG serta agensi-agensi lain, dan yang lebih penting jugalah kita perlu sokongan yang padu daripada jabatan dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi kita juga melihat keperluan pembangunan fizikal sekolah yang melibatkan persekitaran sekolah yang lebih selamat, inklusif dan agar murid bukan saja belajar di kelas tapi juga dapat membentuk sasiah dan jati diri melalui suasana sekolah yang selamat, yang seronok untuk dihuni dan juga selesa untuk menerima murid-murid menerima akses pendidikan. Rancangan ini juga akan dilaksanakan secara berperingkat. Kita tak boleh nak laksanakan serentak, yang terutama melibatkan perancangan-perancangan yang besar. Kita buat secara berperingkat, kita melihat bergantung kepada keutamaan, prioriti. Yang lebih utama kita buat dulu, selepas itu kita pergi pada satu-satu, step by step, dan insya-Allah untuk masa-masa akan datang, dengan keberadaan sekarang, dengan kekuatan para guru, kerja kuat para guru dengan kerja sebagai satu pasukan, dan murid-murid pun sudah menampakkan kesungguhan dalam belajar, menyokong visi dan misi sekolah, menyokong slogan baru sekolah. InsyaAllah kita melihat masa akan datang SMK Belo akan berada pada landasan yang tepat lah untuk membina kejayaan dalam aspek pembinaan akhlak dan juga akademik. Terima kasih Nanda. Banyak betul perancangan Tuan pada masa hadapan. Kami semua berdoa agar perancangan tersebut dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik. Allah, baik, Okey. terima kasih. Soalan terakhir. Oh, akhirnya. Apakah pesanan Tuan kepada warga sekolah untuk menghargai dan menggunakan kemudahan yang ada dengan sebaik mungkin? Alhamdulillah, terima kasih Nanda Adib. Tadi saya dengar ni soalan terakhir. Dah banyak dah tu yang dah ditanya dan saya jawab. InsyaAllah untuk soalan terakhir ni, kalau tanya pesan lah, memang banyak lah saya nak pesan pada anak-anak SMK Imlo, tapi kita ambil sikit. Yang pertama, saya berharap semoga semua warga, khasnya anak-anak SMK Imlo, hargailah segala kemudahan yang ada di sekolah. Jangan melakukan kerosakan atau vandalism, sebab bukan senang untuk kita menyediakan akses kemudahan yang kita perlukan sekiranya tidak para murid, para pelajar tidak sambutlah ataupun melakukan kerosakan terhadap kemudahan sedia ada. Juga saya berharap semoga murid-murid menggunakan kemudahan sekolah dengan penuh rasa tanggungjawab. Ambil tanggungjawab, tanggung dan jawab. Dan seperti jaga kebersihan,
elakkan daripada melakukan kerosakan dan juga jaga kelas masing-masing. Ceria ke kelas masing-masing sebab situlah rumah kita, situlah tempat untuk kita belajar seharian semasa hari persekolahan dan juga kita gunakan juga pada hari-hari lain. Apabila kita melihat sekolah yang cantik, yang selesa untuk kita huni, maka secara tak langsung akan menyebabkan kita suka datang ke sekolah. Maka kita boleh atasi peratus ketidakhadiran ke sekolah. Sekiranya sama-sama menjaga kemudahan sekolah yang akhirnya akan menyebabkan para murid seronok dan selesa untuk menghadirkan diri ke sekolah setiap hari. Ingatlah anak-anak, bahawasanya sekolah adalah tempat untuk anak-anak menerima ilmu, untuk anak-anak membina membentuk sasiah dan tempat anak-anak untuk membina impian untuk masa-masa akan datang. Gunakan peluang ini sebaik mungkin kerana kejayaan anak-anak itulah juga merupakan kejayaan sekolah. Jadilah anak-anak yang berguna untuk agama, bangsa dan negara sesuai dengan slogan kita, memacu kegemilangan bersama-sama ilmu dan adab. Terima kasih kerana hadir atas banyak sangat pertanyaan pada hari ini. Semoga podcast kita pada hari ini memberi satu pengalaman yang berguna juga kepada saya dan juga kepada Ananda Hadif dan anak-anak yang lain lah yang terlibat secara langsung dalam podcast pada hari ini. Terima kasih kepada pelaras PSS Yang Mulia Cikgu Raja Usnani bersama kru kerana telah berjaya, walaupun saya rasa ni satu pemula ni rancangan pertama yang melibatkan saya dalam bentuk podcast sekolah TV PSS. Tahniahlah kerana dalam masa singkat hasil gerak kerja persungguhan para guru, Cikgu Yang Mulia Cikgu Raja bersama guru-guru PSS dan juga dibantu oleh jawatankuasa PSS di kalangan murid-murid yang cukup hebat, yang dedikasi dan berilmu pengetahuan. Alhamdulillah, mana kita berjaya membuat reform selangkah ke hadapan dalam aspek memberi pengalaman pada murid-murid dan juga memperkenalkan sekolah melalui platform digital sebagaimana yang dikehendaki oleh kerajaan sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak tu semua? Kepada rakan-rakan saya, marilah kita memanfaatkan kemudahan yang ada di sekolah ini dengan sebaik yang mungkin. Semoga kita semua dapat berjasa kepada sekolah, bangsa dan juga negara. Okey, terima kasih juga kepada Tuan Muda kerana sanggup meluangkan masa bersama kami, Mrs. Voice Podcast. Dan juga terima kasih atas perkongsian yang sangat bermakna dan memberi motivasi kepada kami semua sebentar tadi. Terima kasih. Benar sekali, pembangunan fizikal sekolah bukan sahaja sekadar bangunan, malah ia memberi impak besar kepada warga sekolah. Tidak lupa juga kepada para pendengar yang setia bersama kami. Terima kasih. Semoga kita dapat berjumpa lagi di episod yang akan datang dengan lebih banyak cerita yang menarik. Dari kami, untuk semua. Assalamualaikum. Bye.